Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Siti Fatimah binti Ilyas dan nama matric saya C23A1404. Hari ini saya akan membentangkan tentang kajian saya yang bertajuk Elemen Kesantunan Budi dalam teks Anak Rusa Tewaskan Gajah, aplikasi melalui teori moral. Yang pertama ialah pengenalan. Teks Anak Rusa Tewaskan Gajah ialah karya Muhammad Khairul Razi Sahar. Cerita ini mengisahkan tentang sekumpulan anak rusa yang kecil dan lemah, namun berjaya menewaskan sekumpulan gajah yang gagah dengan menggunakan akal dan kebijaksanaan. Kisah ini secara simboliknya menunjukkan bahawa kecerdikan, keberanian dan kebijaksanaan lebih berharga daripada kekuatan semata-mata. Kajian ini dijalankan bagi meneliti elemen kesantunan budi yang terdapat dalam teks tersebut serta menganalisis bagaimana nilai-nilai kesantunan ini dapat diterangkan melalui pendekatan teori moral. Seterusnya ialah sorotan kajian. Yang pertama, nilai kesantunan budi amat penting dalam kehidupan bermasyarakat kerana ia membentuk hubungan baik antara manusia agar dapat saling menghormati dan menghargai perasaan orang lain. Dalam konteks komunikasi, penggunaan bahasa santun sangat ditekankan khususnya antara penutur dan misra penutur bagi menyesuaikan diri dengan usia, jarak sosial, situasi, waktu, tempat dan tujuan tuturan. Selain itu, moral pula merujuk kepada tahap tingkah laku seseorang yang mencerminkan baik dan buruk berdasarkan ukuran tradisi serta nilai yang diamalkan dalam masyarakat. Dalam konteks ini, moral dijadikan ukuran bagi menentukan tahap kesantunan seseorang. Seseorang yang tinggi moralnya akan mengamalkan sikap budi bahasa yang sopan, sabar dan beradab dalam setiap tindakan. Oleh itu, elemen kesantunan budi dalam teks ini dilihat sebagai cerminan nilai-nilai moral yang diterapkan kepada pembaca, terutama dalam membentuk peribadi dan budi pekerti yang mulia. Seterusnya, saya akan menerangkan tentang teori klasik kesusasteraan. Teori ini merupakan antara teori awal dalam bidang kesusasteraan barat yang menjadi asas kepada pelbagai teori sastera moden pada hari ini. Di bawah teori klasik kesusasteraan terdapat 3 cabang utama iaitu pertama, teori peniruan, kedua, teori mimesis dan yang ketiga, teori moral. Justeru, dalam kajian saya menggunakan teori moral kerana teori ini sesuai untuk menilai elemen kesantunan budi dalam teks Anak Rusa Tewaskan Gajah. Melalui teori ini, nilai seperti kebijaksanaan, kesabaran, kerendahan hati dan kesantunan dapat dianalisis dengan lebih mendalam. Berdasarkan analisis teks Anak Rusa Tewaskan Gajah, terdapat beberapa elemen kesantunan budi yang jelas dapat dikenal pasti dan dihuraikan seperti elemen yang pertama, anak rusa menunjukkan nilai kesantunan melalui tindakan yang berhemah. Anak rusa tidak menentang gajah dengan kekerasan walaupun dirinya dihina. Sebaliknya, dia menggunakan akal untuk menewaskan gajah dengan cara yang tidak mencederakan. Petikan dalam teks Anak Rusa Tewaskan Gajah. Kita boleh menggali semula kolam tidak jauh dari hadapan gua ini dan kita cuba membaiki tebingnya yang runtuh. Dengan cara itu, kita akan dapat kembali air kolam kita yang telah dirampas oleh kawanan gajah. Kita juga dapat membalas dendam terhadap kawanan gajah yang telah menghalau kita. Tindakan anak rusa menggambarkan nilai kesantunan budi iaitu bijak dan tidak ganas dalam menyelesaikan masalah. Hal ini menunjukkan bahawa seseorang yang berakhlak tinggi akan mengutamakan kebijaksanaan dan kebaikan berbanding kekerasan. Elemen yang kedua, anak rusa mengamalkan sikap sabar dan tidak marah apabila dihina. Ketika gajah menghalau rusa, rusa tetap tenang dan pergi tanpa berkata apa-apa. Petikan dalam teks Anak Rusa Tewaskan Gajah. Apa pandangan kau jika kita serang kawanan rusa malam ini juga? Tentu esok kita tidak perlu lagi berulang-alik untuk minum air dan mandi.
Teori moral dikaitkan dengan nilai sabar dan menahan marah merupakan cerminan kesantunan budi. Cerita ini mengajar bahawa orang berbudi tidak akan bertindak mengikut emosi tetapi berfikir secara rasional sebelum bertindak. Nilai ini penting dalam membentuk akhlak yang baik dalam kalangan pembaca. Elemen yang ketiga ialah anak rusa menunjukkan nilai rendah diri dan tidak sombong setelah menang. Walaupun telah berjaya menewaskan gajah, anak rusa tidak bermegah atau memperlekehkan gajah. Sebaliknya, menasihati supaya tidak menghina makhluk lain. Perhatikan dalam teks, anak rusa tewaskan gajah yang berbunyi, sang biawak berkata, "Ha ha ha, rasalah kau semua nanti apabila air kolam itu habis baru padan muka." Dari perspektif teori moral, sikap rendah diri dan tidak sombong ini menggambarkan ketinggian budi pekerti. Cerita ini memberi teladan kepada pembaca bahawa kejayaan tidak seharusnya menjadikan diri seseorang yang angkuh. Sebaliknya, bersyukur dan beradab kepada semua makhluknya. Elemen yang keempat, sikap suka membazir dan tidak menghargai nikmat yang ada menunjukkan kekurangan kesantunan budi dalam diri sang gajah. Perhatikan di dalam teks anak rusa, itulah kesilapan kita apabila berada di tempat yang banyak air. Kita suka membazir, kita sembah air ke sana sini, berkubang di dalam kolam sehingga mata airnya tersumbat dan air tidak bertakung lagi, kata sang Sunda memindas kawanan gajah. Petikan tersebut menunjukkan bahawa sang gajah dan kawanannya tidak berhemah dalam menggunakan sumber alam, iaitu air. Mereka bersikap tamak dan tidak memikirkan akibat perbuatan sendiri sehingga memudaratkan haiwan lain. Tindakan ini bertentangan dengan nilai kesantunan budi yang menekankan sikap berhati-hati, berhemat dan menghormati hak makhluk lain. Menurut teori moral, karya sastra berfungsi untuk mendidik masyarakat agar berakhlak mulia dan menghindari sifat buruk. Melalui petikan ini, pengarang ingin menyampaikan pengajaran moral bahawa manusia perlu mensyukuri nikmat dan tidak membazir. Elemen kesantunan budi yang terakhir ialah sang gajah menunjukkan nilai kesantunan budi melalui keinsafan diri dan tekad untuk berubah setelah menyedari kesilapan lalu. Petikan di dalam teks anak rusa tewaskan gajah yang berbunyi, sang sida berjanji dalam hatinya untuk tidak menghalau tuan punya kawasan baharu nanti. Petikan ini menggambarkan perubahan sikap sang sida yang mula sedar akan kesilapan menghalau kawanan rusa daripada tempat tinggal mereka. Keinsafan ini menunjukkan bahawa sang sida telah belajar daripada pengalaman lalu dan mahu memperbaiki kesilapan tersebut. Sikap seperti ini mencerminkan kesantunan budi, iaitu kehalusan akhlak dan kebijaksanaan dalam membuat keputusan agar tidak menzalimi makhluk lain. Menurut teori moral, karya sastra mendidik pembaca supaya mengamalkan nilai baik dan menjauhi perbuatan buruk. Dalam konteks ini, pengarang ingin menyampaikan bahawa setiap individu harus berani mengakui kesalahan dan berazam untuk berubah ke arah kebaikan. Sekian, terima kasih.